Okay gang, sama projek Wira Grand aku ni. So gang, hari ni aku nak hitamkan dashboard Wira Grand aku ni gang. So untuk projek hitamkan ni, aku nak buat cara yang paling hardcore sekali gang. Memang aku tak pernah buat benda ni gang. Iaitu aku nak cabut dashboard ni gang. Aduh, mampus. So first sekali aku cabut dulu steering ni. Dan sebaik guna quick release. Lepas tu aku cabutkan casing Android player ni. Dan lepas tu aku cabutkan pula cover dekat atas ni. Mudah saja gang. Hanya perlu cabutkan skru dan juga soket. Lepas tu gang, aku cabut meter ni pula. Cuma ada 4 skru sahaja yang kena buka. Lepas tu tarik je keluar. Mantap. Okey, sekarang yang ni yang agak susah ni. Kena cabutkan kaki speedometer ni. Yang ni memang kena buat kerja lebih sikit lah. Parah juga nak cabut benda ni tau. Lepas tu seterusnya kena cabutkan dua-dua soket meter ni. Mantap. Next kena buka cover bawah steering ni pula. Senang sahaja kan. Hanya guna skru sahaja. Lepas tu kena buka laci dashboard dia pula. Mudah. Guna skru sahaja. Dan cabut cover speaker ni. Lepas tu cabutkan speaker dia pula. Cabutkan skru dan juga soket dia. Lepas tu bahagian kecil aircon atas ni kan, kasih buka juga. Sebab dekat dalam tu ada bolt tau. Ni dah start buka bolt dashboard dah ni. Tak silap aku saiz soket dia 10mm. Masukkan dekat dalam tu dan kasih buka. Boltnya sama juga dekat belah kiri. Next kita pergi dekat bahagian bawah pula. Start dari belah kiri. Bawah ni ada satu bolt dan satu skru. Kena buka tu. Dan dekat bahagian kiri tengah sebelah radio ni, ada satu bolt dan satu skru yang kena buka juga. Dekat belah kanan pun sama. Ada satu bolt dan satu skru. Dan yang belah kanan tempat tarik bonet ni kan, ada satu bolt sahaja yang kena buka. Tengok tu. Seterusnya kena buka panel tengah ni untuk memudahkan segala urusan. Dekat aircon ni kan, ada 2 skru yang pegang tombol aircon ni tau. Lepas tu dekat bawah dia ada 2 bolt yang kena buka. Lepas tu dekat bawah aircon ni lagi ada 2 skru yang kena buka geng. Banyak betul. Dan seterusnya tengok dekat bahagian fuse. Cari kabel yang dari dashboard ni dan kena pasti 2 soket dia. Dan korang cabutkan soket tu dengan penuh berhati-hati. Settle semua tu, barulah boleh tarik geng. Serius aku cakap, berat gila weh dashboard ni. Serius berat. Seeloknya buatlah kerja ni 2 orang. Lebih mudah. Tengok tu aku struggle nak bawa keluar. So siap dah geng. Buka dashboard Wira ni. Tak guna betul. Memang payah juga ya. Korang tengok ni kan. Tiba-tiba keluar telur buaya dan juga banyak serpihan kaca kecil-kecil. Kereta ni dulu pernah accident tau. Jadi faham je lah. Jadi inilah dia dashboardnya geng. Dan sebab dashboard ni masih lagi cantik tau. Jadi senanglah sikit kerja aku nak hitamkan. So geng, tunggu part seterusnya. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.